Hashim si gila tu mungkin akan bunuh si Padri tu. Tak, bukan dia seorang saja wira di bandar ni. Aku sungguh-sungguh ni, dia boleh buat. Giliran kau pula kan? Ya. Lagipun ada kabar angin tentang satra-satra Templar baru-baru ni. Mungkin Padri tu perisik mereka. Iya ke? Apalah kau ni? Mungkin perang salib baru akan berlaku. Biasanya macam itulah. Maksud kau Hashim harapan kita? Kalau kita cucuk Hashim, dia mungkin akan lakukannya. Mungkin, tapi dia akan kata kau yang hasut dia. Taklah. Hashim tu pelik sikit. Seronok kan main dam tadi? Perkara ni lebih penting. Ada fitnah yang besar di bandar kita. Kita mesti buat sesuatu. Bantuan kita takkan dapat selamatkan Tanta. Mungkin kita dapat berbakti kepada dunia. Jangan sampai diperasaan kau. Diam lah. Tahulah aku. Kan aku dah beritahu kau. Ya Allah. Hashim tu bodoh. Kita ni kurang ke daripada dia? Apa yang dia cakap tu? Dia bercakap dalam satu bahasa asing. Iya ke? Bahasa apa tu? Aku pun ada dengar. Entahlah. Mungkin dia bercakap dengan jin. Siapa tahu? Mungkin dia bercakap dengan sungguh-sungguh. Lama pula tu. Betul. Aku takut kau hasut dia dan kau rahsiakan daripada aku. Tolonglah. Hashim tak makan nasihat. Kau pun tahu. Dulu dia suka Syekh Badawi. Tapi dia dah tak ke sana lagi. Marilah kita menyorok. Marilah tahu dia tu gila. Jangan risau. Dia tahu pada siapa dia patut gunakan pisau tu. Kau buat aku curiga lagi. Kau sengaja cari alasan. Hashim.
Akulah, Rejab. Baguslah, Hashim. Kau lebih bijak daripada kami semua. Kau dah asah pisau kau tajam-tajam. Padri tu patut dibuat begini dari dulu lagi. Padri yang mana satu? Apa maksud kau? Padri dari Iskandaria tu lah. Kau tak jumpa Padri tu? Tidak. Nanti, Hashim. Nak ke mana ni? Aku tahu siapa yang aku nak bunuh. Nanti, Hashim, nanti. Jangan buat tak tentu arah. Sudahlah. Janganlah, Hashim. Siapa yang kau nak bunuh? Selain Padri tu? Bukan dia tu. Tapi orang yang beri kebenaran padanya. Habis tu kau nak bunuh Datuk Bandar? Aku tahu benar siapa yang aku nak bunuh. Siapa dia? Aku nak tunjukkan pada Syekh tu masa dah tiba. Maksud kau Syekh Ahmad Badawi? Betul tekan kau. Kau dah gila, Hashim. Aku kan dah gila, tak faham. Taklah. Orang kata kau gila. Tapi aku kenal kau. Kau baik orangnya. Kau suka orang baik dan mereka juga sukakan kau. Aku tak suka orang yang baik yang tak berguna. Kau silap. Syekh tu hebat orangnya. Kalau begitu, kenapa dia duduk saja tengok si Padri tu? Tentu dia ada alasan. Lagipun, mana kau tahu dia duduk dan tengok saja? Kalau begitu, dia tengah buat apa tu? Takkan kerja Syekh duduk atas bumbung siang malam? Orang yang kurang iman yang akan terpengaruh nanti. Kau suka jadi macam tu? Betul cakap dia tu. Kita tunggu dulu, Hashim. Mari kita bincang tentangnya dulu. Jangan, Hashim. Bertenang. Kan kita ni kawan, Hashim. Jangan, Hashim. Mari sini. Kau kan sedia pada Syekh tu. Mari habis aku. Kenapa takut? Bertenang, Hashim. Kau salah sangka. Kami bukan orang Syekh Badawi. Tolonglah jangan buat begini, Hashim. Pergilah. Penipu. Pergi duduk atas bumbung dengannya. Kenapa kamu tak tutup muka macam dia? Hashim, kami hormat pada Syekh tu. Tapi aku bersumpah yang kami bukan pengikutnya. Percayalah. Tapi kamu jumpa dia untuk makan sampai kenyang. Betul tak? Penipu. Perampus. Jom. Ya, apalah dia ni. Cepat. Abdul Majid, apa yang merosingkan kau? Boleh saya duduk, Tuan? Mari duduk depan aku. Duduklah. Ada apa, Abdul Majid? Sebenarnya Tuan dah tahu masalah saya. Rasa hati dan kata-kata kau tu sama? Tuan memang dah tahu. Dengar sini, Abdul Majid. Lupakan saja hasratmu itu. Kau takkan tahan melihat aku. Tapi maafkanlah saya. Kau takkan tahan melihat wajahku. Saya teringin sangat melihat wajah Tuan. Sahabatku.